Amira ni, dia mengalami kemalangan. 3 tahun di koma. Memang tak sedar langsung lah. Jadi dia memang bergantung kepada mesin tu tau. Koma dia tu yang dia tak boleh nak bernafas sendiri. Sampai satu tahap doktor kata macam lama sangat lah ni. Dan cakap dengan ayah dia, iaitu Datuk Umar, saya rasa macam dah lama sangat ni. Rasanya Amira macam dah tak ada peluang lah untuk sihat. Untuk kembali macam dululah. So Datuk Umar ni dalam keadaan dia tak rela lah sebab anak sendiri kan terpaksa buat this huge and very serious decision, terpaksa offkan mesin tu. Bila dah offkan mesin tu, rasa-rasa apa jadi? Adakah Amira akan terus boleh bernafas? Memanglah tak boleh kan? Sebab Amira bergantung pernafasan dia pada mesin tu. Mak dia memang dah nangis-nangis, dah sedih-sedih. Amira ni yang mesin ni dah off tau. Dan Amira ni sebenarnya dah dimasukkan ke dalam bilik mayat pun. Tiba-tiba hospital call. Dia kata, boleh tak tolong ambil Cik Amira sebab dia hidup balik. Jadi masa yang keluarga dia cabut mesin pernafasan tu, benda tu berlaku pada waktu petang. Phone call tu dapat tengah malam. Kita ni kalau tak dapat oksigen beberapa minit pun akan ada bahagian dalam otak kita ni yang rosak. Hilang keupayaan bercakap ke apa ke. Bila Amira ni hidup balik, dia memang tak bercakap. Dia senyap je. Kalau bab makan boleh. Tapi kalau nak bercakap, nak berkomunikasi dengan orang, nak interact dengan orang, memang tak boleh. So, selepas dia terjaga tu, mak bapak dia datang balik. Memanglah, mak dia tu memang nangis lah. Datin Salbiah. Sampaikan bapak dia cakap, awak ni, anak sakit awak nangis. Anak sihat awak nangis. Yelah kan, hari tu sedih sebab anak tu doktor cakap dah tak ada peluang. Sekarang ni, rasa sedih pula sebab terharu anak tu masih ada peluang untuk hidup. Betul lah kan? Tapi bapak dia pelik. Kenapa lah duk menangis sangat? Ini kan kegembiraan. Mestilah kita nak gembira. Thank you Wani sebab follow Amira ni masalah dia, tak tahulah sama ada dia ada trauma ni juga. Dia tak bercakap. Langsung. Diam je. Kalau dia duduk depan kita macam ni kan, kita ni popek-popek, huha-huha apa semua. Dia diam je. Panggil makan memang tak ada masalah. Memang terus-terus datang, Mira makan, duduk. Terus duduk dan makan tapi tak bercakap. Bila dah habis makan tu, dia akan masuk ke dalam bilik, tidur. Tak pula pening kepala kan.